Hai, selamat datang ke Sasa Channel. Kembali lagi korang semua ke YouTube saya, Sasa. Dah lama dah saya tak upload video. Sekarang saya kembali lagi nak buat video budgeting. Sebulan je lah saya tak buat video untuk budgeting kan. Okay, sekarang saya dah buat bajet gaji April, bajet untuk bulan Mei. Jadi bulan Mei ni jom tengok saya nak bajet berapa ringgit. Sebelum tu saya buka dulu binder ni. Siapa-siapa yang nak binder brown ni mungkin saya akan letak tingkat bawah kalau masih ada lagi lah. Sebab binder warna brown ni biasanya cepat habis. Okay, tengok ni yang lepas-lepas saya punya bajet. Kadang-kadang ada baki, kadang-kadang tak ada baki. Bajet ni cukup-cukup untuk makan sebulan dengan gaji yang sikit. Jadi kalau nak gaji, nak untuk reward, nak makan kat luar semua tu, saya kena usaha cari duit lebih. Okay, dekat sini bulan Mei tu, bukan bulan Mei, bulan Mac tu saya bajet RM1,560. Jadi baki dah habis, semua tak ada baki, semua saya guna. Okay, bulan 4 pula saya tak bajet dalam buku ni sebab saya tak sempat keluar pergi bank ambil duit. Jadi saya guna kad je lah untuk bulan 4 tu. Bulan 4 saya tak berdisiplin ya, maafkan saya. Jadi bulan 4 tu saya guna kad, ada over bajet sikit. Tak apalah, nanti saya tulis kat situ, tak ada balance je. Okay, itulah masalahnya kalau dapat gaji kita tak bajet, tahu-tahu habis. Belum sempat hujung bulan dah habis. Jadi bulan 4 tu macam mana solusinya? Saya masih bajet, cuma minggu ke-5 tu macam kena minta tolong mak sikit lah. Minggu ke-5 ke minggu ke-4 saya kena minta tolong mak, tolong kongsi duit untuk beli barang dapur. Jadi jom seterusnya di bulan Mei saya nak buat bajet dekat sini. Macam biasa, penonton lama dah faham dah tahu, dah ingat semua kan. Jadi untuk yang baru datang ke channel saya, sila subscribe dan share. Lepas tu dekat sini untuk penonton yang lama dah tahu dah, minggu pertama sebanyak 150, minggu kedua sebanyak 150, minggu ketiga sebanyak 150, minggu keempat sebanyak RM150 untuk belanja mingguan. Jadi belanja mingguan ni apa yang saya beli? Sebenarnya belanja mingguan ni saya beli barang basah, barang yang tak tahan lama lah, macam ikan, ayam, sayur. Okay, itu saya dah banyak kali dah terangkan. Jadi ada juga yang tanya kenapa belanja bulanan dengan belanja mingguan ni asing. Belanja bulanan biasanya saya beli beras yang boleh tahan dalam masa sebulan, susu atau biskut lah, ataupun tepung, minyak, semua tu, itu adalah kategori belanja bulanan. Itu je lah. Jadi belanja bulanan tu saya beli sebulan sekali. Kalau belanja mingguan setiap minggu sekali, sebab biasanya sayur tak tahan lama. Macam tu lah. Tapi biasanya belanja mingguan tu saya akan belilah juga biskut, apa-apa yang perlu. Okay, jadi lepas tu kan fine RM40. Lepas tu kat situ ada apa tu? Oh, minyak kereta saya bajet 100, bodycare 50, kitchen gas RM30, electric bill RM20, fan 40, internet RM60, galon 500. Jadi untuk minyak kereta dekat sini RM100. Saya bahagi 4 minggu. Jadi kalau 4 minggu berapa ringgit 80 sepatutnya. Tak apa, dia ada baki RM20. Mungkin boleh guna kalau saya nak pergi jalan jauh. Kalau 5 minggu saya bajet RM100, jadi setiap minggu RM20, RM20, macam tu. Kalau tengok dekat sini bajet untuk minyak kereta RM100 untuk sebulan macam tak masuk akal kan. Tapi sebenarnya rumah saya dekat dengan kawasan tempat kerja, jadi nak pergi ke tempat kerja tu ulang-alik 15 minit lah. Saya selalu bawa kereta sebab cuaca tak menentu. Lagipun saya tak ada lesen motor, saya ada lesen kereta. Saya trauma nak bawa motor sebab saya pernah accident. Jadi saya tak bawa motor dah. Kalau saya bawa pun untuk jalan-jalan dekat kampung je. Okay, sebab itulah minyak kereta tu murah, RM20 seminggu, dekat je dengan rumah. Cuma kalau nak pergi bandar jauh sikit lah. Cuma sekarang ni kan seminggu sekali je saya pergi bandar, jadi jimat sikit duit minyak saya. Okay, jadi ni tengok baki-baki di bulan lepas yang saya kumpul. Ni ada gaji sekali saya pergi ambil. Sebenarnya baki tu baki duit raya rasanya. Jadi saya letak dekat sini. Mana tahulah kan antara korang ni ada yang berminat dengan dompet ni. Di dompet Capybara saya beli dekat Eco Shop RM2.60. Sekarang Eco Shop naik harga ya korang semua. Beli apa-apa yang penting sahaja, jangan boros. Okay,
Jadi jom kira berapa duit gaji yang saya ambil ni. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Okey, kat sini ada 800. Sebenarnya tak cukup ni. Okey, untuk belanja bulanan sekarang saya dah tak isi dah. Biasa saya isi RM100 untuk belanja bulanan. Tapi sebab ada bantuan apa STR ke apa ke Sara yang tu yang ambil untuk makanan RM100 tu dekat mana-mana kedai yang dibenarkan sahaja. Jadi saya buat itu je lah untuk belanja bulanan. Jimat sikit duit saya, boleh saving. Okey, kat sini saya isi untuk minggu pertama RM150, minggu kedua RM150, minggu ketiga RM150, sama je. Minggu keempat pun RM150. Okey, sebab apa saya isi sampai minggu kelima untuk bulan ni? Sebab bulan ni ada 5 minggu. Jadi saya isi sampai minggu kelima lah untuk RM150. RM150, RM150 sampai minggu kelima macam tu. Jadi setiap minggu saya akan keluar pergi bandar beli barang dapur. Jadi duit ni saya dah asingkan. Jadi seminggu hanya saya boleh guna duit ni saja untuk beli barang dapur. Kalau lebih tu saya kena tambah macam tu. Tapi biasanya tak ada, jarang lebih. Kalau ada lebih pun RM5, RM1, RM10 macam tu. Itu je lah, tak banyak pun. Sekarang ni dalam masa bulan 3, bulan 4, mungkin sebab saya terlalu lama sangat berjimat, bulan 3 dan bulan 4 tu saya macam agak boros sikit lah. Tapi tak apa, jangan amalkan selalu. Okay? Lepas tu minyak kereta saya masukkan RM100. Biasanya kan saya bajet untuk cash ni sebanyak RM1,000 untuk cash sahaja. Lepas tu body cash saya dah beli. Cuba saya tak record video. Lepas tu dia punya resit tak tahu mana hilang. Okay, lepas tu internet pun online. Lepas tu kitchen gas RM30 saya isi. Saya tak kat sini. Gas dapur ni sebenarnya saya tak tahu bila dia akan habis. Tapi saya dah bajet dulu awal-awal dekat sini. Jadi bila dah habis nanti, tak payahlah kelang kabut pinjam duit ke orang ke, atau korek duit tabung ke. Dah ada dah kat sini, tinggal ambil je. Kalau sebulan tu dapur gas tak habis lagi, jadi duit ni jadi duit untuk reward lah. Atau letak je dekat situ, bulan depan masih boleh guna lagi. Kalau dapur gas habis dah, boleh ambil je duit kat situ, tarik je situ, macam tu. Lepas tu yang lain ni online. Macam yang saya tulis dekat buku tadi, korang boleh refer balik semula Itu je lah untuk bajet bulan ni. Okay, untuk cash. Okay, yang online contohnya bunyi cicak pula. Yang online tadi loan kereta, bil elektrik, bil air, dengan internet top up macam tu. Okay, itu je lah untuk bajet bulan Mei dah isi dalam ni. Okay. Sekejap lagi saya cerita pasal persiapan raya. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk duit shilling saya ni. Kalau korang ada duit baki, tolonglah jangan pandang remeh duit shilling ni, duit coin ni. Sebab bila disimpan untuk dalam tempoh setahun, banyak juga dapat sebenarnya. Kadang-kadang RM100, RM70. Setakat ni saya paling banyak dapat RM200 sebab saya ada ramai orang suka tukar duit dengan saya. Jadi saya suka simpan duit shilling berbanding duit kertas. Jadi berbaloi lah bila dapat simpan macam ni. Korang boleh simpan setahun dapat RM500 kan, boleh beli emas gold 999 tu. Tak rugi pun, okey je kan. Simpan sikit-sikit. Saya pun suka simpan emas, jadikan tu sebagai hobi berfaedah. Okey je kan simpan emas. Kalau korang hobi menyimpan duit, boleh simpan je, tak apa. Selagi bermanfaat untuk masa depan, okey je. Sambil tu saya tunjuk lah bekas cermin mata. Baru-baru ni saya dah rabun dah mata sebelah kiri. Saja nak cerita. Okey, untuk persiapan raya hari tu saya terpaksa keluarkan duit simpanan atas permintaan mak. Mak cakap dia nak meriah Jadi dia tak plan awal-awal tahun. Dia cakap mak rasa tahun ni nak meriah lah, kita buat kuih raya macam tu. Jadi saya keluarkan duit simpanan banyak juga. Beli mercun, lepas tu beli barang-barang raya, kuih raya semua tu. Okey.
Jadi selepas ni saya kena saving balik semula. Saya kena kumpul duit. Saya kena cari duit lebih. Tak apalah untuk bahagikan mak, okay? Lepas tu saja je lah kan nak tunjuk ni estetik sikit kan. Kas untuk apa orang panggil ni untuk letak barang-barang makeup, minyak angin ke semua dekat sini. Nanti saya letak link dekat bawah, nanti korang boleh cari ya. Okey, itu je lah untuk budgeting minggu pula. Untuk bulan ni jangan boros ya. Saya baru-baru ni je boros ni. Tak apalah, sekali-sekala. Korang semua ambillah yang bermanfaat dalam video saya ni. Kalau rasa hidup tu susah, berusahalah cari jalan penyelesaiannya. Jangan putus asa, okey? Itu je lah untuk video kali ni. Thanks for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.